Okey, alright. Sekarang kita pergi topik yang kedua berkaitan dengan sukatan serakan data tak terkumpul pula. Okey, alright. Sukatan serakan data tak terkumpul pula. Okey, untuk yang ini, okay, share screen dulu. Okey, untuk topik sukatan serakan data terkumpul, okey, topik ini topik yang sangat penting juga di mana kertas 1 dan kertas 2 diuji. Okey. 2021 diuji dalam bahagian C berkaitan dengan mengira sisian piawai bagi dua data. Kalau awak tengok sekarang buku proses yang sebenar berkaitan dengan raket badminton. Dia bandingkan raket mana bagus. Itu 2021. Masuk bahagian C. 2022 lagi sekali masuk, okey, masuk 2022 masuk dalam bahagian A berkaitan kuartil. Mencari nilai minimum maksimum tu buat bahagian tu. 2022. 2023 bahagian C yang semula tentang piawai lagi sekali, dua data juga. Tengok the pattern dia, kalau piawai ni bahagian C. Okey. 2024 masuk dalam bahagian B, melukis plot kotak, lepas tu data tu berubah-ubah, cari min baru, mod baru. Itu 2024. Dan tahun ini tiba-tiba tidak masuk dalam paper tu. Tak ada uji tahun ini paper tu. Okey, rugi sikit lah topik senang. Tapi tahun depan insya-Allah lah akan ada. Okey, alright. Tapi tahun ni untuk SPM kita tak ada uji. Okey. Dalam topik ini awak kena pandai untuk menentukan dan mencari nilai minimum, nilai maksimum. Kuartil 1, kuartil 3, nilai median, julat dan kuartil, mod. Tahu mengira min dan ataupun purata, tahu mengira varian, tahu mengira sistem piawai dan juga bandingkan dua data yang mana yang bagus. Dan akhirnya tahu untuk melukis plot kotak dan tentukan jenisnya. Itu ya 3 benda. Yang pertama tahu mencari minimum, maksimum, kuartil 1, kuartil 3, median, julat dan kuartil dan mod. Yang kedua tahu mengira min ataupun purata, mencari varian, sistem piawai dan bandingkan dua data mana bagus. Yang ketiga tahu lukis plot kotak dan tahu menilai plot kotak tu bentuknya apa. Itu saja. Okey, di mana untuk mencari data minimum, maksimum, kuartil ni dia ada 4 jenis bentuk. Okey, bentuk yang pertama data kita ganjil. Contoh. Okey. Bila data ganjil, ni contoh kat sini ada 2, 4, 6, 8, 10, 11. Okey. Ada 11 data. Bila ada 11 data, okey, contoh kita main bola. Bila main bola, mesti ada 2 tim. Bila kita ada 11 orang, kena buang seorang lah. Yang kita buang tu pengadil. Kuning tu tengah. Okey. So sebelah merah tu ada 5 orang, hijau 5 orang. So sekarang ni bila data ganjil 11, kita pecah grup merah 5, grup hijau 5. So data, okay, bilangan kita ganjil, pecah grup pun ganjil juga. Okay, data 11, ahli kumpulan 5. Bila data ganjil, grup pun ganjil, untuk cari nilai minimum, ambil yang paling kiri. Nilai paling maksimum, ambil yang paling kanan. Untuk tengah-tengah, itu adalah pengadil, median. Okey, untuk grup merah, kaptennya di tengah-tengah. Itu kapten dia. Kita panggil kuartil 1. Untuk hijau, kaptennya ambil tengah. 26. Okey, ini cara nak cari minimum, maksimum, kuartil 1, kuartil 3 median bagi data ganjil, kumpulan pun ganjil. Untuk julat, data paling maksimum, tolak minimum. Untuk julat antara kuartil, data kuartil ketiga, tolak kuartil 1. Itu cara cari data ganjil.
tidak ada apa-apa pembahagian apa pun, hanya tengok rajah dan terus ambil. Tapi tugas awak lah, tolong susun data tertib menaik. Dari nombor paling kecil ke paling besar dulu. Itu benda dia. Kes yang pertama. Kes yang kedua, data genap. Kumpulan ganjil. Contoh data ada 10. Bila ada 10 orang, kita pecah grup, 5 di kiri, 5 kanan. So tak ada pengadil. Bila tak ada pengadil, ini merujuk pada data genap. Minimum, maksimum sama. Susun data kita tertib menaik, paling kiri minimum, paling kanan maksimum, pengadil tidak ada. Bila pengadil tidak ada, kita nak cari median, ambil di tengah-tengah, merah satu, hijau satu. Untuk kapten ada. Kumpulan merah ni, kaptennya 14. Untuk hijau 26. Bila kumpulan ganjil, kuartil ada. Maksimum ada, minimum ada. Tetapi median tak ada. Bila median tak ada, kita ambil tengah-tengah, ambil merah satu, hijau satu, tambahkan, dapat jawapan bagi 2. Ini cara cari median. Ingat eh? Bila data genap, akan melibatkan bahagi 2. Ganjil tak ada bahagi-bahagi, ambil je. Okey, kes yang ketiga, data ganjil. Kumpulan genap. Contoh data kita ada 2, 4, 6, 8, 9. Data 9. Bila 9 kita buang seorang, tinggal 8. 8, 4 di kiri, 4 di kanan. Bila data ganjil, pengadilnya ada. Ambil tengah. Tapi untuk merah tu, 4 orang. Tak ada pengadil, tak ada kapten. So mana kaptennya? Bila genap saja, ambil tengah-tengah, campurkan, dapat jawapan bahagi 2. Untuk ketiga, sama juga, ambil tengah-tengah, campurkan, bagi 3. Melibatkan genap, mesti ada bagi 2. Okey, itu cara dia. Dan yang keempat lah, data genap, kumpulan bergenap. Contoh, data 8. Pecahkan, 4 Bila semua genap, memang semuanya akan melibatkan bahagi 2. Minimum maksimum tak ada apa-apa, saling balik. Tapi untuk pengadil, ambil tengah-tengah, bahagi 2. Untuk kapten, ambil tengah-tengah, bahagi 2. Untuk kapten hijau, ambil tengah-tengah, bahagi 2. Itu melibatkan data genap, pasti melibatkan bahagi 2. So yang ini kena mahir lah. Sebab apa? Sebab pernah diuji dalam SPM kita yang berbentuk data ganjil kumpulan genap. Tapi untuk data ganjil kumpulan ganjil tak pernah lagi. Data genap kumpulan ganjil belum lagi. Yang pernah keluar adalah data genap kumpulan ganjil. Itu dah pernah diuji. Okey. Yang kedua, tahu cari min, variable. Contoh data ada 5. Untuk cari min ataupun purata, senang je. Tak ingat formula tak ada hal, okey je. Campur semua sekali, bahagilah dengan data tu ada berapa. Gitu je. Selesai. Ini cara cari min. Campur semua sekali, bahagi dengan kotak tu ada berapa. Okay, yang kuning tu wajib tunjuk. Untuk cari variant pula, okay, sebelum tu lupa, data ekstrim. Untuk data ekstrim, apa maksud data ekstrim? Data yang terlalu jauh bezanya. Tengok contoh sini, dia ada nombor 10, 14, 23, 26. Rapat-rapat je, tiba-tiba ada 58. Inilah dia data ekstrim. Iaitu data yang terlalu jauh beza dengan data lain. Okay. Maksud data ekstrim adalah data yang terlalu berbeza dengan orang lain. Itu namanya data ekstrim. Okay. Untuk cari variant, formula tak ingat apa? Ambil cara cari min tadi, ni tadi. Okay. Tak ingat cari variant, ingat ni lah. Ini cari min tadi. Ambil cari min tadi, cuma beza dia lah untuk siap nombor di atas tu, letakkan kuasa 2. Gitu. Bahagi dengan kotak dah 5, dah hujung tu tolak juga dengan min juga di kuasa 2. Okay, ini min. Okay. Ambil semua data-data tu, setiap data tu kuasa 2 kan dia, bahagi dengan data, dan tolak dengan min pun kuasa 2. Wajib tunjuk. Tekan kalkulator slow satu. Okey, tekan kalkulator slow satu. Dapat jawapan bahagi 5. Kemudian tolak tu 96. Dapat jawapan. Ini cara cari variant. Untuk cari sampel Y pula, ambil variant tadi,
letak simbol topi, punca kuasa. Ni variant. Sorry. Ataupun buat macam ni. Okay, atau macam ni ya. Buat macam ni, okay. Min ini wajib tunjuk. Untuk piawai, buat simbol topi semua sekali, begini. Boleh juga. Tak payah cari variant. Kita buat simbol topi terus, boleh juga. Tak buat simbol topi, kita cari variant. Buat simbol topi punca tu, kita cari piawai. Okay? Jawapan tak sama dapat lah. Itu. Okay, ni yang kedua lah. Tahu cari min, variant dan sistem piawai. Formula kena ingat, tak ingat pun tak apa, diberi dalam exam. Okay, yang ketiga. Untuk membandingkan dua data, mana yang bagus, kita kena bandingkan min dan juga piawai. So, kumpulan hijau, cari min dia. Okay. Cari sistem piawai. Okay, cari min dia. Okay, kuning pun cari piawai kak. Okay, cari min dulu. Dari segi min, dua-dua tim sama. So, dua-dua sama bagus. Okay, yang kedua cari piawai. Okay, untuk hijau, ini cara dia. Dapat gini. Untuk kuning, ini cara dia, dapat ini. So, tim mana yang bagus? Okay. Tim yang bagus adalah tim yang mempunyai nilai piawai paling kecil. So, untuk kes ini, hijau lah yang paling bagus. Sebab apa? Datanya rapat-rapat. Tapi untuk tim kuning tu, datanya agak terjauh. Ada 8, 25, 10, dia terpisah jauh. Biasa datanya tinggi, 6.15. Datanya tak konsisten. Yang hijau tu rapat-rapat, 10, 11, 15 rapat-rapat. That's why data kecil. Konsisten lah. Okay. Jadi yang terbaik lah yang data piawainya paling kecil, itulah data yang terbaik. Okay, seterusnya plot kotak. Untuk lukis plot kotak, syarat pertama, data yang diberikan tu susun, tertib menaik. Dan keluarkan 5 benda. Yang pertama, minimum. Yang kedua, okay, 16 ha? Yang kedua, maksimum 40. Yang ketiga, median, tengah-tengah 27. Yang ketiga, yang keempat, kuartil 1, kapten kulam merah 21 dan kapten kulam biru kuartil 3. Gini, pastikan kita dapat keluarkan maklumat 5 benda ni. Yang untuk melukis merah ke hijau, 1 garis lurus. Titik mana? Sambungkan biru, merah, hijau, purple, hijau, sambungkan guna pembaris. Hijau, biru, purple, biru, buat bentuk kotak. Kotak sama besar di atas bawah. Inilah dia plot kotak. Maksudnya, ini graf kita tadi. Paling kecil 16, kita mula dengan 15. Guna sifir 5. Okey, tandakan betul 16, 21, 27, 32, 40. Kiri kanan guna pembaris garis lurus. Tengah-tengah buat kotak. Pastikan kotak itu di atas di bawah sama besar. Gitu. Ini dah plot kotak. Wajib guna baris. Ini dah diuji oleh SPM tahun lepas. Okey. Seterusnya bentuk plot kotak. Bentuk plot kotak banyak. Kalau kakinya, kotaknya besar di kiri, kita panggil pencung kiri ataupun pencung negatif. Kalau kaki dan kotak besar di kanan, pencung kanan ataupun pencung positif. Kalau kotak sama besar, kaki sama panjang, kita panggil pencung simetri ataupun pencung seragam. Kalau kotak sama besar, kita ikut kakinya. Kotak sama besar, ikut kaki. Pencung kanan. Kalau kaki sama besar, ikut kotak. Pencung kanan. Tetapi, kalau kaki dan kotak berbeza. Contoh gini. Kaki besar kiri. Kotak besar kanan. So, nak ikut mana? Kalau semua berbeza, kita akan utamakan kotak. Untuk kes ini, pencungnya adalah pencung kanan. Okay, alright. Kita utamakan kotak dalam menulis jawapan kita. So, untuk kes ini, sekali pandang nampak macam kaki kanan.
Tapi kalau kotak kita nampak purple tu besar. Jadi untuk kes ni, pencong kiri lah. Okay, sebab kotak nampak dia besar. Okay, so inilah dia part yang penting dalam topik ini yang awak kena mahir. Senang je. Okay, alright. So, kita tengok soalan kita sikit. Nak bincang banyak. Okay, contoh. Data kita 11. Ganjil. Ya, data ini data kita. Okay. Data kita ganjil. Okay. Data kita ganjil. Okay. Data ganjil. Ingat, bila ganjil akan ada pengadil. Okay. Bila data 10, okay, data ganjil 11, nak buat tim bola, okay, nak buat tim bola, okay, kena buang seorang. Kena buang seorang. Nak buat tim bola, kena buang seorang. Okay, bila buang seorang, tinggal 10. So, 10, 5 di kanan. Okay, kumpulan 1. 5 di kiri, kumpulan 2. Okay, 5 di kiri, kumpulan 2. 5 kumpulan kanan. So, kita akan ada pengadil. Tengah-tengah pengadil. Kita tengah pengadil. Pengadil ini adalah median. Okay. Paling kiri, minimum. Paling kanan, maksimum. Okay. Untuk semua kategori, benda yang sama cara untuk selesaikan dia. Dan kita ambil masa sedikit untuk susun data ini, tertibnya adalah tertib menaik. Okey, ambil masa sikit lah. Paling kecil ialah 42. Okey, paling kecil 42 susun. Okay, lepas tu, okey, 42. Ni kena hati-hati ya. Sorry, 38. Okey, 38 paling kecil. Kemudian 42. Okey, kemudian 54. Kemudian 55, 56. Okey, kemudian 62, 63, kemudian 72, kemudian 84, 87 dan juga 91. Yang ni dia akan ambil masa sikit lah. Tapi tak apalah, ambil masa dalam seminit 2 tu, susun betul. Takut silap susun, hilang makan langsung. Okay, alright, gini. Lepas tu dapat gini, tengok. Paling minimum 38. Paling maksimum, paling kanan, 91. Julat yang paling besar, tolak paling kecil. So, 91 tolak 38. Okay, 91 tolak 38. 91 tolak 38. Okay, dapat jawapannya iaitu sebanyak 53. Okay, ni dapat daripada 91 tolak dengan 38. Okay, dapat jawapannya gitu. Okey. Seterusnya kuartil 1. Kapten dia. Ini kapten dia. Kuartil 1. Ini kuartil 3. Tengah-tengah kaptennya. Biru ada 5. Ini kapten dia. Okey, ini kapten bagi tim biru. Ini kapten bagi tim kuning. Okey, kuartil 1 jawapannya ialah 54. Kapten 3, kapten dia ialah 84. So, julaan terbatas dia ialah 30. Dapat daripada 84 tolak 54. Gitu. Okey. Tu cara untuk selesaikan soalan ini. Semudah itu sahaja. Okey, sini satu lagi. Okay, ini data ganjil, kumpulan pun ganjil. Okay, so kita akan terus ambil data dia. Yang ini data ganjil. Okay, data ganjil. Okay, bila data ganjil, okay, data ganjil 13.
Kita buang seorang, maka tinggal 12. Bila 12 kita bahagi 2, dapat kumpulan genap. Okay, kali ni kes dia adalah data ganjil tapi kumpulannya genap. Iaitu 6 di kiri, 6 di kiri, 2, 4, okay, 6 di kiri dan 6 di kanan. 6 di kiri, okay, 6 di kiri dan juga, kacau lah. Okay, 6 kumpulan di kiri dan juga 6 kumpulan di kanan. So, tengah-tengah ada pengadil. Sama. So, tugas kita adalah susun data tertib menaik. Kemudian dapat jawapan dia. Sama dia. Kita dapat jawapan nanti. Kes kat sini sama. Kes sini sama. Okay, so yang paling kiri minimum. Okay, bukan min lah. Minimum. Yang paling kanan maksimum. Tengah-tengah ada pengadil iaitu median. Okey, untuk captain tak ada captain sebab dia lenam. Lenam ini kat sini. Ambil tengah-tengah, campurkan. Okey, campurkan bahagi 2. Ini adalah kuartil 1. Ini pun sama juga, campurkan dua-dua ni bahagi 2. Ini adalah kuartil 3. Melibatkan operasi bahagi. Okey, awak selesaikan. Okey, yang ini pula ni. Yang ini data genap kumpulan ganjil. Okey, ini data genap kumpulan ganjil. Sebab data 10. Okey, data 10. Jadi datanya genap. Tapi kalau kita pecah grup, kita pecah grup nanti akan adalah 5 di kiri, 5 di kanan. Pecahkan 5 di kiri, 5 di kanan. So ada tim dia 5 di kiri, 5 kanan. Okay, untuk kes ini tidak ada pengadil sebab datanya genap. Kesnya tidak ada pengadil. Okay, so ini minimum, ini maksimum. Okay, dia ada captain. Ini captain dia, ini captain dia, tapi dia tidak ada pengadil. Pengadil ambil tengah-tengah bahagi 2. Ini median. Okey, awak masukkan maklumat, susun data tertib menaik, lepas tu selesaikan. Macam biasalah. Okey, untuk kes yang ketiga yang ni. Okey, datanya. Datanya. Datanya genap, kumpulannya genap. Ini kes data genap, kumpulan genap. Okey, kita pecah grup. Okey, data ada 20. Data ada 20, maksudnya 2 kecilkan sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 sini sebuang sikit. Okey, 5. 10. Okey, 15. 15 dan 20. Okey, untuk kes ni data kita 20. So bila 20, 10 tim kiri, 2, 4, 6, 8, okay. 10 tim kiri dan 10 tim kanan. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, sekian lebih lah. 2, 4, 6, 8, 10, okay. 2 tim kanan. Okay, macam tu kes dia. Bila kes macam ni, kes ni sama, benda sama cara dia. Cuma beza dia lah, bila data genap, dia tidak ada pengadil. Untuk pengadil, ambil tengah-tengah ni, bahagi 2. Median. Okay. Samalah ni. Ini minimum, tak salah salin dia. Maksimum salin dia. Cuma dia tidak ada pengadil dan tidak ada kapten. Untuk kapten 1, 2, 3, 4 kini. Ini kapten. Ambil tengah-tengah, bahagi 2. Ambil tengah-tengah, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ni. Ambil tengah, bahagi 2. Okay. Itu kalau kes melibatkan data genap, kumpulan genap. Word genap je, bahagi 2. Word ganjil, tak ada bahagi. Ambil terus saja. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan min. Min. Saya cakap tadi, okay, untuk min,
Senang je. Campur semua sekali ni. Bahagi dengan jumlah kotak tu. Wajib tunjuk. Okay, wajib tunjuk satu-satu ni. Okay, tunjukkan dia 38. Okay. Campur dengan 78. Campur dengan 52. Campur dengan 67. Campur 90. Campur 90. Tak sesuai urutan tak apa, tak ada salah. Okay je. Kemudian bahagi dengan ada sebanyak 6 kotak. So bagi 6. Ini wajib tunjuk. Gunakan kereta. Hati-hati. 38. Okay, 78. 52. 67. 90. 59. Dia dapat gini. Dapat 384 bahagi 6. Ini tidak wajib tunjuk. Okay, yang ni tak wajib tunjuk. 384 ni tak wajib tunjuk. Okay, dapat jawapan tu kita bahagi 6 je. Bahagi 6 dapat jawapan 64. Yang ini wajib tunjuk. So, markahnya hanya ada pada yang ini. Wajib tunjuk. Tak tunjuk memang hilang markah. Yang kedua lah jawapan dia. Ini yang kedua jawapan dia. Tengah-tengah tu tak wajib tunjuk. Okey. Itu kalau minta min. Kalau minta sisihan piawai pula, kalau tak ingat tak apa. Tak ada masalah. Okey. Senang je cara dia. Tak ingat formula tak apa. Ambil yang ini. Ya, kita ingat. Ambil yang ini. Cuma yang ini. Setiap nombor atas ni letakkan kuasa 2. Itu. Tak kuasa 2. Semua nombor atas ni tak kuasa 2. Tak kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Okay, kuasa 2. Kuasa 2. Kuasa 2. Kuasa 2. Hujung tu letak min juga kuasa 2. Dan semua ni kita akan topikan dia. Tak buat topi, itu variant. Buat topi, sisihan piawai. Gitu. Wajib tunjuk. Untuk 2 markah. Ni 2 markah ni bukan 4. Okey. 3 markah ni. Okey, 2 markah sini. Lepas tu, tekankan kita. Hati-hati. Kita buat atas dulu. Okey, 38 kuasa 2. Tambah 78 kuasa 2. Tambah 52 kuasa 2. Tambah 67 kuasa 2. Tambah 90 kuasa 2. Tambah 59 kuasa 2 sama dengan. Dapat begini, baru bahagi dengan 6. Dapat macam ni, baru tolak dengan min 64 tu, kuasa 2 juga. Dapat gini. Yang ini ni, tidak wajib tunjuk. Okey. Dapat yang ini, tidak wajib tunjuk. Okey. Tak payah tunjuklah yang ni. Yang pertama, yang ikut kereta tadi ni, tak tunjuk. Ni, tak perlu tunjuklah yang ni. 287 perpuluhan. Okey, 287 perpuluhan. Ni. Ni tak perlu tunjuk. Okey, tak perlu tunjuk. Hanya perlu buat apa? Bagi jawapan akhir saja. Sama dengan, okey, ambil kita ni, tekan simbol topi ni, tekan answer ni, sama dengan. Dapat jawapan 16.96. Okey, ini markah yang ketiga. Yang kita wajib tunjuk dalam mencari sisihan piawai. Itu je. Okey, itu yang ketiga. Kita tahu. So yang ini buat sendiri. Okey. Ini pula, ini kalau bentuk guna formula. Kalau bentuk jadual, bilangan buku. Salin balik. Ikut je. 5. Macam ni dulu lah. Sudah. Step ni sekejap. Okey, untuk yang ni dulu. Dia kata cari nilai P. Dia kata minnya adalah 7. Okay, so maksudnya yang ini ni, kalau kita buat macam ni. Okay, kalau ini. Salin je itu, tak apa. Okay, 8 tambah dengan 5 tambah dengan 7 tambah dengan P tambah dengan
9, okey, bahagi dengan ada berapa itu? Ada 2, 4 dekat, ada 5 orang murid. Okey, dia ni adalah 7. Dia dapat 7, soalan bagi tahu. Ni soalan bagi tahu. Okey. Kemudian 8 tambah 5, 13 tambah 7, 20, 8 tambah 5, 13 tambah 7, 20. Okey, 29 tambah P sama dengan, okey, 5 kali 7, 35. So kalau P sahaja 35 tolak 9, maka P ialah 6. P ni ialah 6. Saya dapat 6, kita A tu. Okey. Kalau guna formula, ini cara dia. Tapi kalau saya guna jadual, susun data dia. Tertib menaik. 5, 6, 7, 8, 9. Step dia. Okey. Yang ini pula, okey, inilah nilai bagi X dalam buku. Ini pula dia kata, X tolak X bar. X bar apa dia? Ini. X bar ialah min. Jadi 5 tolak, okey, X bar dia adalah 7. Kat sini. Okey, so 5 tolak 7 dapat negatif 2. Okey. Semua hitam ni. Semua hitam. Okey, so okey ni tolak dengan min dia 7. Okey, dapat jawapan macam ni. Okey, langkah kerja semua sama. Ini langkah kerja semua sama. Okey, untuk yang ni 6 tolak 7 negatif 1. Kemudian ini 7. Okey. 7 tolak 7 kosong. 8 tolak 7 1 positif. 9 tolak 7 2 positif. Okey. Nak tengok betul tak betul? Kita ambil yang biru tu. Yang biru, okey. Yang biru tu tengok. Tolak 2, tolak 1, tambah kosong, tambah 1, tambah 2. Kalau dapat kosong, kita betul. Okey. Ni hasil tambah dia ni sini. Hasil tambah dia sini. Okey, hasil tambah dia. Okey, hasil tambah biru. Okey, hasil tambah biru tu mesti kosong. Tak dapat kosong, kita salah. Okey, hasil tambah biru mesti kosong. Kalau dapat kosong, maka kerja kita betul. Okay, yang ini pula ialah yang biru tu kuasa 2 kan. So kat sini negatif 2 dikuasa 2 kan, maka dapat jawapan positif 4. Ni cara kira kalau guna jadual. Ni yang biru tu kita kuasa 2 kan, dapat 4. Okay, so copy paste untuk jimatkan masa kita sini. Ini negatif 1 kuasa 2, 1. Kosong kuasa 2, kosong. Okay, 1 kuasa 2, 1. Okay, 1 kuasa 2, 1. Dan juga 2 kuasa 2, 4. Okay, campur semua yang hijau tu. Campur semua yang hijau tu, 4, 1, 5, 4, 5. Okay, so total 10. Tu cara dia. Campur semua tu, dapat gini. Okey, soalan kata cari sisihan piawai. Untuk sisihan piawai, first mesti cari min. Cari min. Jadi min dia ialah 7 sama kita awal tadi. Okey. Yang kedua sisihan piawai. Okey. Untuk sisihan piawai, kalau kes macam ni, okey, tak perlu buat jadual tadi tu, piawai. Okey, hanya perlu ambil yang hijau. Okey. Ambil yang hijau. Ya. Okey, hanya perlu ambil yang hijau 10. Mana dia? 10 dibahagikan dengan bilangan data kita ada sebanyak 5. Kemudian ditolakkan dengan min juga
dikuasa duakan. Gitu. Min juga letakkan dikuasa duakan. Gitu. Okey, ambil yang hijau ni, ambil yang hijau, dibahagikan dengan data kita, ada sebanyak hitam, tak warna pink lah. Ni, besar sikit. Okey, ambil yang hijau, bahagi dengan bilangan ini, kemudian tolak dengan ambil min dikuasa duakan juga, ikut data ni. Okey, dan buat sebuah topi. Ni cara piawai. Lepas tu selesaikan sama dengan, okey, ambil kita tu, okey, kita buat satu betul je tu. 10 bahagi 5. 10 bahagi 5 kejap ya. Okey, kejap ya. Sekejap ya. Okey, betul dah. Sekejap, ada kesisapan sikit lah, sekejap. 5. Kejap, 11, 18, 19, 20. 26. Okey, betul. Sekejap ya. Okey. Ya, okey. 10 kuasa 2. Kita takut sesilap aja. Okey, sekejap saya lupa. Sekejap ya. Sekejap sampai formula. Sekejap banyak ni. Sekejap. Okey, ke tak sebab ke rancur ke. Okey, sekarang tekan. Lupa. Okey, sekejap sini. Okey, ini soalan dia. Okey ni. Ambil yang bahagian ujung ni. Just bahagi 5 dan punca kuasa je. Saya ikut istilah tadi. Okay. So just ambil bahagian ujung ni. Okay. 10. Terus bahagikan dengan 2, dengan 5 datanya. Dan punca kuasa sahaja. Okay. Ambil 10 yang hijau tu. Kemudian kita bahagikan dengan 10 yang hijau tu. Kita terus bahagikan dengan data kita ada 5. Okay, lepas tu kita terus buat punca kuasakan sahaja. Okay. Okay, so kita buat macam tu. Tekan kita saja punca kuasa. Okay, punca kuasa. Buat kurungan 10 bahagi 5. Okay, dapat jawapan 1.414. 1.414. Okay. Ini kalau guna jadual. Kalau guna bentuk begini pun tetap dapat jawapan yang sama. Ini tanpa jadual, ini dengan jadual. Stepnya cari min dan cari sisian piawai. Okay, ni buat sendiri nanti. Okay, banding dua data, cari Albert dulu. Cari min Albert, cari sisian piawai Albert, cari min Haziq, cari piawai Haziq. Lepas tu, bandingkan. Yang mana piawai paling kecil, itulah yang terbaik sekali. Okay, right. Dan akhirnya, saya laju sikit. Untuk plot kotak, yang paling kiri namanya adalah nilai paling minimum. Okay. Paling kiri, nilai paling minimum. Paling kanan, maksimum. Tengah-tengah, median. Ini adalah, okay, antara kuartil 3 kuartil 1 ni, okay, ini kuartil 3. Okay. Antara 1-3 ni, kita panggil julat antara kuartil.
Ini adalah julat antara kuartil namanya. Okay, alright. So untuk melukis plot kotak ni, pertama sekali mesti ada 5 benda. Minimum, maksimum, kuartil 1, median dan kuartil 3. Ni saya laju sikit. So data kita saya laju sikit dah. Sini. Okay, data kita. Okay, minimum dah bagi dah. Maksimum dah bagi dah. Tu bagi dah. Okay. Okay, untuk cari kuartil 3, maklumat kata julat antara kuartil. Julat antara kuartil adalah data kuartil 3 tolak kuartil pertama, dapat julat. Kuartil 3 nak cari, kuartil pertama dia bagi 52, julat bagi tahu. Selesaikan kuartil 37. So kita buat simbol. Oleh sebab paling kecil 33, kita buat 30. Paling besar 87, buat 90. Guna sampai 10. So, minimum 33. Okay. Kotak sini. Kuartil 1. Kuartil 1, 52. Okay, dekat sini. Median, tengah-tengah, 61. Okay, dekat sini. Kuartil 3, 77. Dekat sini. Dan maksimum 87. Dekat sini. Kiri kanan sambung dengan garisan lurus. Tengah-tengah kotak. Kemudian bandingkan. Kalau kaki panjang kiri, kotak panjang kanan, ikut kotak. Maka untuk kes ini, pencongnya lah pencong kanan. Pencong kanan. Pencong positif jawapannya. Itu jawapannya. Okay, alright. So untuk topik ini, inilah yang awak kena belajar supaya awak menguasai topik ini. Lukis plot kotak mesti ada 5 benda. Okay. Plot kotak kiri kanan mestilah guna pembaris dan juga lurus. Tengah-tengah mesti buat kotak sama besar di atas dan di bawah. Okay. Alright, itu plot kotak. Okay, untuk bandingkan dua data, cari min dua-dua tim, cari piawai dua tim, dan piawai terkecil lah piawai yang terbaik sekali. Yang paling konsisten datanya. Okay. Untuk cari piawai ada 2 jenis. Satu kalau guna formula, ini cara dia. Kalau guna jadual, ini cara dia. Okay. Dan akhir kali lah tadi, yang mencari julat kosmos ni, okay, susun data kita tertib menaik. Okay. Minimum, maksimum. Tengah-tengah, median. Tengah-tengah lagi antara 2 grup tu adalah kuartil 1 dan kuartil 3. So untuk topik ini, inilah benda yang kita nak pelajari. Alright. Okay, so untuk malam ni, saya berhenti kat sini dulu. Esok jumpa untuk slot yang terakhir. Tajuk kebaran kalian dan tajuk pengurusan keuangan. Untuk malam ni, sampai dulu. Terima kasih banyak. Jumpa.